السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك التقى والنقى والعفاف والغنى وحسن الحال وحسن الختام، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bulan Sya'ban sudah tiba dan kita sudah lagi hampir kepada bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang dinanti-nantikan itu adalah bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila masuknya bulan Sya'ban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban. Dan ini ada padanya pelajaran bagi umatnya. Bulan Sya'ban, jangan kita lupa nasib kita daripada amalan salih pada bulan Sya'ban. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa sunat pada satu bulan lebih daripada apa yang dia buat di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat juga yang menceritakan bahawasanya baginda pernah puasa Sya'ban dan Ramadan sempurna. Maknanya Sya'ban semuanya, kemudian Ramadan semuanya. Baginda tidak pernah puasa 2 bulan berturut-turut semuanya, melainkan Sya'ban dan Ramadan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia puasa Sya'ban semuanya, maka ini adalah peringatan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ambil berat tentang amalan di bulan Sya'ban. Ada rahsianya, ada barakahnya, dan insya-Allah dengan amalan yang dibuat di Sya'ban, insya-Allah doa kita makbul, dan nanti kita sampai ke bulan Ramadan dan kita dapat membuat amalan salih yang kita bercita-cita melakukan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat ini yang mulia. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat kamu memperbanyakkan puasa sunat seperti mana kamu membuat di bulan Sya'ban. Kenapa? Ini hadis ada padanya jawaban bagi yang tanya. Kenapa Rasulullah memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، أي إلى المكان المشرف الذي جعله الله مشرفا وهو السماء. قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم." Mafhumnya, baginda menjawabkan mafhumnya,
bulan ini, yakni bulan Sya'ban, adalah bulan yang ramai orang lupa tentang memperbanyakkan amalan salih padanya. Ia adalah bulan yang jatuh antara Rajab dan Ramadan, dan padanya, pada Sya'ban, diangkat amalan ke langit. Maka saya suka amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Allah, Masya Allah Al-Azim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka amalannya diangkat dalam keadaan dia puasa, maka kita kena mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qurra, Syahrul Qurra, seperti mana terkenal antara para ulama dan para salihin, dinamakan dengan Syahrul Qurra, bulan para qari. Kenapa? Kerana orang-orang salih kebiasaan mereka bila masuk Sya'ban, mereka akan mula kurangkan kerja duniawi, kurangkan ini, kurangkan itu, kurangkan. Kemudian mereka buka mushaf-mushaf mereka, memperbanyakkan baca Al-Quran. Dan bulan Sya'ban, bulan yang orang-orang salih akan bayar zakat jika ada zakat yang wajib ke atas mereka, keluarkan zakat, dan memperbanyakkan sedekah untuk membantu orang fakir dan miskin, membuat persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, supaya nanti selesa membuat ibadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban ada padanya malam yang istimewa, yang ia malam nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam ini doa padanya mustajab, seperti mana warid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia menyebutnya antara 5 malam yang doa padanya mustajab. Tapi bila kita kata doa padanya mustajab, bukan makna ini bahawasanya apabila kita buat doa kita mengubahkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Bukan maknanya doa kita mengubahkan takdir Allah yang azali atau kehendak Allah yang azaliyah. Tidak. Orang Islam tahu bahawasanya apa yang Allah kehendaki akan berlaku, mesti berlaku, tidak berubah. Dan apa yang Allah tidak kehendaki berlaku, maka tidak akan berlaku. Maka doa padanya mustajab. Jika kita buat doa, kemudian kita dapat apa yang kita mohon, itu maknanya Allah kehendaki bagi kita buat doa dan dapat. Bukan maknanya setelah kita buat doa, baru Allah mengubah kehendaknya. Tidak. Kehendak Allah yang azaliyah tidak berubah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam warid bahawasanya dia bersabda, diriwayatkan dia bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Maksudnya apabila sampainya malam nisfu Sya'ban, maka buat qiyam pada malam itu dan hendaklah puasa pada hari yang seterusnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Sya'ban juga hendaklah ia musim untuk menuntut ilmu. Antara persiapan yang paling penting di bulan Sya'ban dibuat bagi orang yang belum belajar fardu ain, kena belajar fardu ain. Bagi orang yang dia belum qada'kan salat, yang dia tinggalkan kerana malas, hendaklah dia qada' salat. Bukan dia tunggu bila masuknya Ramadan, malam pertama dia datang berdiri saf pertama nak buat 20 rakaat tarawih, sedangkan salat 5 waktu dia tak buat sebelum Ramadan. Salat 5 waktu dia malas buat, kena habiskan hutang dahulu. Qada itu kena habiskan dahulu. Qada salat yang ditinggalkan tanpa alasan itu didahulukan atas salat tarawih. Jangan sibuk dengan salat tarawih jika masih lagi ada salat fardu yang ditinggalkan tanpa alasan kerana malas dan belum dibuat. Maka yang fardu yang ia qada didahulukan atas yang sunat, kerana tarawih sunnah bukan fardu. Maka orang hendaklah dia
Kalau dia tahu dirinya ada solat, dia dah tinggalkan kerana malas, habiskan di Syaban. Kalau suka nak solat tarawih nanti di Ramadan, habiskan di Syaban sebelum masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan juga bagi yang dah tinggalkan puasa di bulan Ramadan, hatta walaupun orang dah tinggalkan puasa kerana alasan sakit ke, atau wanita yang dalam keadaan haid ke, maka qada'kan sebelum masuk Ramadan. Kerana dalam mazhab Syafi'i, kalau tangguhkan qada' sampai masuknya Ramadan yang seterusnya tanpa alasan, maka akan ada fidyah. Tangguhkan 1 hari, 1 tahun, fidyah 1 cupak. Kalau kita di negara kita 1 cupak beras. Kalau tangguhkan 2 tahun, jadi 2 cupak. 3 tahun jadi 3 cupak, dan seperti itu. Maka orang yang dah tinggalkan puasa sebelum, maka hendaklah dia ambil berat tentang perkara ini. Baik, InsyaAllah ta'ala pada malam ini, setelah kita ingatkan diri kita tentang Syaban dan persiapan yang sepatutnya seorang buat di bulan Syaban sebelum sampainya Ramadan, jom kita sambung perbahasan tentang hadis yang kita telah mula syarahkan sebelum ini, yang ia hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'un As-Sa'adiyah. Dan kita telah sampai kepada kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia meriwayatkan bahwasanya Jibril bila dia datang kepada baginda, maka ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita telah syarah sebelum ini bagaimana Jibril datang dan untuk apa dan kenapa. Kita telah syarahkan sebelum ini pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Adapun sekarang kita nak mula syarahan tentang soalan dan jawapan. Apakah soalan yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, dan apakah jawapan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril dia tanya, dia kata mafhumnya, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mafhumnya al-Islam adalah bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan salat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu pergi ke Baitullah. Maka 5 perkara disebut oleh baginda bila dia dipersoalkan tentang Islam. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, buniyal Islamu ala khams, yakni Islam terbina atas 5 perkara. Maka ini adalah 5 perkara paling besar dalam Islam. Bila kita kata ini 5 perkara paling besar dalam Islam, apa maknanya? Apa yang difahami daripada ini? Difahami daripada ini bahawasanya 5 perkara ini yang disebut, ia sangat-sangat penting dalam agama kita. Kerana ini baginda dia memberi perumpamaan. Bila baginda bersabda buniyal Islamu ala khams, yakni Islam terbina atas 5 perkara, maka ini perumpamaan. Kalau kita ada kemah, kita nak mendirikan kemah, okey, maka kemah itu akan ada tiang yang di tengah yang ia asas, kemudian 4 tiang dalam setiap penjuru. 1, 2, 3, 4. Maka tiang yang utama ini adalah yang
yang berdiri atasnya kemah. Kemah itu akan berdiri atas tiang itu yang utama yang di tengah. Maka ini adalah perumpamaan kepada dua kalimah syahadah. Kalau tanpa dua kalimah syahadah, orang tidak dikira Muslim kalau tidak beriman dengannya. Orang yang mendustakan dua kalimah syahadah bukan Muslim. Karena sekurang-kurang Islam adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan dua kalimah syahadah. Kalau orang mahu selamat daripada kekal selama-lamanya dalam api neraka, mesti dia Muslim. Orang yang dia tidak beriman dengan dua kalimah syahadah, dia mukallaf, mati dalam keadaan ini, dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Ini yang dinamakan orang kafir. Apa makna kafir? Maknanya dia tidak beriman. Tidak beriman. Bila dia mendustakan dua kalimah syahadah, maka dia adalah orang kafir. Kafir yang mukallaf, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam, dia baligh, berakal, kemudian dia mati dalam keadaan itu, dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya, wal'iyadzu billahi ta'ala. Adapun kalau seorang Muslim tapi dia fasik, salat 5 waktu dia tak buat, puasa Ramadan dia malas, dia suka hisap rokok, dia mahu hisap rokok di bulan Ramadan, sampai kita tegur dia, dia kata, saya tahulah saya ini buat jahat banyak, saya malas. Doakan. Dia bukan benci kepada Islam, dia tahu dirinya orang malas. Maka kalau orang dia dalam keadaan seperti ini, dia Muslim tapi salat 5 waktu tak jaga, puasa Ramadan tak jaga, zakat tak bayar, haj pun dia tak pergi, dosa-dosa banyak dia buat, tapi kekufuran dia tak buat. Kufur dia tidak buat kufur, dia buat dosa-dosa selain kufur. Orang ini yang buat dosa-dosa besar, kita namakan dia fasik. Muslim tapi fasik. Dia masih lagi Muslim. Kalau Muslim fasik, dia mati, apa berlaku kepadanya? Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sadaqallahul azim. Difahami daripada firman Allah Ta'ala ini, bahwasanya orang yang mati dalam syirik, kufur, tidak diampunkan. Dah jelas. Orang mati dalam kufur, tidak ada keampunan baginya. Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yani Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang ia kurang daripada kufur, yang ia bukan kufur, bagi sesiapa yang Allah kehendaki, baginya dapat keampunan. Siapa akan dapat keampunan, siapa tidak dapat keampunan bagi dosa-dosanya, Allahu a'lam. Tapi difahami daripada ini, bahwasanya jika seorang Muslim fasik mati, mesti dia akan masuk dalam syurga, sama ada setelah dia diazabkan atau dia diampunkan dan dimasukkan tanpa azab. Boleh jadi diampunkan, walaupun dia dah buat banyak dosa, boleh jadi dia diampunkan dan dimasukkan dalam syurga, dan boleh jadi juga dia diazabkan dalam api neraka, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi yang penting difahami adalah, tiada seorang Muslim yang mati dalam Islam yang akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Tak ada. Tidak ada seorang Muslim yang kekal selama-lamanya dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maknanya Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas api neraka, kekal dalamnya selama-lamanya, bagi orang yang Muslim, yang dia bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka jelas ini penting difahami, kerana ada puak namanya Khawarij. Golongan Khawarij ini lain dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kata,
Kalau orang buat dosa besar, mereka kata kalau orang buat dosa besar, kafir, masuk neraka. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya macam itu. Ahlussunnah wal Jamaah ada kaidah. Apakah kaidah? La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Apa maknanya? Yani kita tidak mengkafirkan sesiapa orang Islam yang solat terhadap Kaabah dengan membuat satu dosa yang ia bukan kufur, melainkan kalau dia menghalalkannya. Apa maknanya? Yani jika seorang Muslim dia buat dosa yang ia bukan jenis kufur, dia minum arak, dia buat zina, dia mencuri, bukan jenis yang ia dikira kekufuran, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan dia, melainkan kalau dia menghalalkan dosa itu. Yani kalau orang kata dosa mencuri halal, itu mendustakan Al-Quran, dia tolak Al-Quran maknanya. Melainkan kalau jika seorang dia kata zina itu halal dalam Islam, tak ada apa, itu kekufuran, kerana dia menghalalkan apa yang haram dan diketahui pengharamannya dalam agama kita antara ulama dan awam, dan ini pengharamannya difahami daripada Al-Quran. Maknanya orang ini tidak beriman dengan Al-Quran bila dia cakap seperti itu. Maka kaidah adalah ini. Bermudah-mudah dengan mengkafirkan orang Islam tanpa hak dilarang. Dilarang, tidak boleh. Maka ada setengah orang kerana setengah fikrah yang masuk daripada Khawarij, mereka berani untuk mengkafirkan orang Islam. Mungkin yang Muslim itu telah buat dosa, tapi tak sampai ke tahap kufur. Ada setengah orang mengkafirkan dia. Itu cara Khawarij. Itu cara Khawarij. Maka kita perlu berhati-hati daripada fikrah seperti ini. Kerana telah membuat banyak kerosakan fikrah seperti ini. Kita melihat dalam sejarah, kita melihat di sebahagian negara seperti berlaku di Algeria, di Syria, di Mesir, di ini muncul setengah fahaman yang mereka mengkafirkan tentera, mengkafirkan polis secara umum macam itu, mengkafirkan kerajaan, terus hukum kufur. Dan mereka memberi alasan yang tidak diterima. Ikut cara Khawarij. Maka bila mereka ada fikrah seperti ini, yang mana mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan polis, mengkafirkan tentera, mengkafirkan semua staf kerajaan di bawah dakwaan yang ia adalah diambil daripada fikrah Khawarij, maka ini sangat bahaya, kerana ini ini adalah satu jalan kepada terorisme. Ini adalah menyebabkan penganasan. Dan pernah berlaku di setengah negara yang mana orang yang membawa fahaman seperti ini, dia telah membuat pembunuhan. Dia serang orang awam yang tak setuju dengan fikrah mereka, sembelih mereka. Serang polis, bunuh mereka. Polis yang orang Islam, bunuh mereka di bawah dakwaan bahawasanya ini adalah kaki tangan kerajaan yang kafir. Hatta walaupun pemerintah dia Muslim, mereka mengkafirkan dia, menghalalkan darahnya. Ini fahaman seperti ini bahaya. Maka dan ada setengah yang menggunakan sebahagian ayat daripada Al-Quran, menafsirkannya dengan cara yang tidak betul. Contoh, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat ini apa maknanya? Kalau menurut tafsiran Al-Bara' ibn Azib yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Al-Bara' ibn Azib ini daripada para sahabat. Dia kata ayat ini tentang golongan Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka datang tanya kepada baginda soalan.
berkait dengan hukuman bagi orang yang buat zina. Maka baginda menjawabkan, tapi mereka tak terima. Ada ceritanya, walaupun hukum ini sama ada dalam At-Taurat juga, tapi mereka tak terima. Maka Allah Ta'ala menurunkan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, yakni golongan Yahudi ini yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi. Jadi ada setengah orang, dia ambil ayah ini, kemudian dia menggunakannya untuk mengkafirkan orang Islam dengannya. Mahu mengkafirkan orang Islam dengannya. Ini bahaya. Karena tak ada yang tafsirkan ayah ini dengan cara itu. Ada tafsiran yang kedua, tafsir Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ibnu Abbas dia kata, ini maksud dengannya ia dikira dosa besar. Bila orang dia kerana malas tidak melaksanakan satu hukum daripada syariat, dan hukum meninggalkan pelaksanaannya adalah dosa besar, maka ia dosa besar. Dosa besar ini dinamakan dengan atau dalam sebahagian teks dalam Al-Quran atau Al-Hadis, ada sebahagian dosa besar disebut dengan cara menyamakannya dengan kekufuran supaya kita faham ia adalah dosa besar, tapi bukan maknanya ia mengeluarkan daripada Islam. Maka untuk memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis, seorang kena ada ilmu. Maka sangat bahaya seorang mengkafirkan orang Islam tanpa hak suka hati. Ini bahaya kepada dia. Bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada mengkafirkan orang Islam tanpa hak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhumnya, barang siapa yang panggil seorang yang lain dengan wahai si kafir, maka sama ada yang lain itu memang dia kafir, kalau tidak akan kembali ke atas yang mengatakannya. Kenapa? Karena bila dia tahu agamanya itu Islam, tapi tetap dia namakan agamanya kufur, maknanya dia mencaci agama Islam, maka kembali ke atasnya. Ini daripada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka jangan orang bermudah-mudah melabelkan orang yang Muslim dengan kafir. Ini bahaya. Dan juga ada setengah orang bermudah-mudah dengan mengkafirkan orang Islam hanya kerana orang Islam belajar tentang sifat 20. Itu bahaya. Hanya kerana orang Islam dia buat majlis malam nisfu Sya'ban, atau kerana dia buat majlis tahlil baca Yasin untuk orang Islam yang telah meninggal dunia, maka ini juga fahaman yang tidak betul. Walaupun orang yang buat seperti ini dia kata aku ini salafi, aku ikut salaf. Ini bukan salaf ini. Kalau salaf betul tidak mengkafirkan orang Islam tanpa hak. Maka ini perlu kepada kesedaran yang penting dan memberikan kesedaran kepada anak muda supaya mereka tidak bermudah-mudah dengan mengkafirkan orang Islam. Maka Islam terbina atas 5 perkara. Yang paling utama 2 kalimah syahadat. Ini yang asas. Siapa yang berpegang dengannya, beriman dengannya, tidak mendustakannya, dia seorang Muslim yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka itu kita kiranya Muslim. Sekarang Muslim ini jika dia buat segala yang wajib, tinggalkan segala yang haram, maka dikira Muslim bertakwa. Kalau dia seorang Muslim yang dia tinggalkan sebahagian kewajipan dan buat sebahagian dosa besar, maka kita namakannya sebagai Muslim tapi fasik. Muslim yang fasik. Okey, maka difahami daripada syarahan yang saya bagi tadi bahawasanya jika orang dia tinggalkan salat fardu,
Ha? Tapi dia Muslim. Jangan kita terus mengkafirkan dia. Jangan kita terus mengkafirkan dia. Juga kalau orang dia tinggalkan puasa Ramadan kerana malas sahaja, jangan kita terus mengkafirkan dia. Maka sabda baginda bahawasanya Islam, yang mafhumnya Islam terbina atas 5 perkara, maknanya ini 5 perkara paling besar dalam Islam. Tapi bukan maknanya sekadar seorang tak puasa Ramadan atau tidak bayar zakat terus dia jadi kafir. Dia jadi kafir kalau mendustakan 2 kalimah syahadah. Itu adalah yang asas. Baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam setelah dia menjawabkan, maka Jibril kata, kata Umar bin Khattab, qala sadaqta. Yani Jibril kata, benar apa yang kamu katakan. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata, kita rasa ajib. Dia tanya soalan. Kemudian bila dia mendengar jawapan, dia kata benar betul apa yang kamu katakan. Karena bila orang dia kata benar betul apa yang kamu katakan, maknanya dia tahu jawapan. Bila dia tahu jawapan, kenapa dia tanya? Ketika itu Umar bin Khattab dia belum tahu ini adalah Jibril. Maka dia rasa ajib bahwasanya yang tanya ini setelah dapat jawapan, dia kata benar betul apa yang kamu katakan. Subhanallahil azim. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian Jibril tanya tentang al-iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut 6 perkara paling besar dalam iman. Apakah 6 perkara paling besar dalam iman? Beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat dan beriman dengan al-qadar. 6 perkara yang paling besar dalam iman. Baik. Yang pertama, beriman dengan Allah. Ini kewajipan paling besar. Beriman dengan Allah adalah kewajipan yang paling besar atas seorang mukallaf. Orang mukallaf siapa? Yang baligh, berakal, dah sampai kepadanya seruan Islam. Maka kewajipan paling besar atas orang mukallaf, accountable person, adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarahan tentang beriman dengan Allah kita telah sebut pada pertemuan-pertemuan yang lepas, tapi untuk kita ni nak ingatkan secara ringkasnya, ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah di tanah Melayu biasanya bila syarah tentang beriman dengan Allah, mereka syarah tentang sifat 20. Mereka akan syarahkan tentang sifat 20. Al-wujud, al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, dan mereka sebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mereka ajarkan tentang sifat 20? Karena mengenal Allah yang ia kewajipan paling besar adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal Allah yang ia syarat untuk diterima segala amalan adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya dan tiada baginya persamaan. Dia tidak seperti manusia, tidak seperti cahaya, tidak seperti kegelapan. Dia bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut.
Dia bukan seperti udara, bukan seperti cahaya, bukan seperti para malaikat. Bahkan kata ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Kaedah yang penting. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini, langit dan bumi, segala tempat, segala arah, dia ada sebelum adanya alam. Sebelum adanya langit dan bumi dan segala tempat dan arah, Allah ada. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah sebelum dia menciptakan alam. Dan setelah dia menciptakan alam ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berubah. Maka dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Jangan dikatakan Allah berada dalam Kaabah. Tak. Jangan dikatakan Allah berada di langit. Tak. Jangan dikatakan Allah berada di mana-mana tempat. Tidak. Allah bukan seperti udara tersebar di banyak tempat. Yang betul kita kata, Allah ada tanpa tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Bukan seperti kita. Kalau syaitan kata, bagaimana itu saya tak dapat nak gambarkan macam mana? Tolak syaitan, tak boleh menggambarkan Allah. Pegang dengan kaedah ini. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini kaedah penting. Kekalkan di dalam hati, kerana ia perisai, orang tolak dengannya was-was syaitan. Bila syaitan datang, dia kata, gambarkan macam mana Tuhan, gambarkan dia. Tolak syaitan. Tidak boleh kita menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Maka ini adalah secara ringkasnya sedikit tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya jika orang tidak mengenal Allah, tidak beriman dengan Allah. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Kerana apa-apa amalan dia buat, sedangkan dia tidak mengenal Allah, tidak diterima. Tidak diterima. Kalau di bulan Ramadan, dia datang berdiri sini sepanjang Ramadan pada saf pertama, tapi dia tidak mengenal Allah, jahil tentang akidah, dia percaya Tuhan cahaya putih macam cahaya ini, maka ini tidak diterima daripadanya. Walaupun dia khatam Al-Quran 30 kali di bulan Ramadan pun tidak diterima daripadanya. Walaupun dia infak seperti gunung Uhud emas, tidak diterima daripadanya. Ini kesimpulannya dalam kenyataan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali kata apa? La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Yani ibadah, amalan salih, salat, puasa, zakat, haj, baca Quran, zikir, sedekah, tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah. Maka kerana ini kita faham kenapa orang Melayu, ulama mereka menjadikan mereka hafal tentang sifat 20 pun, supaya mereka jaga akidah mereka. Sekarang pergi mana-mana, masjid kita, surau kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Melayu, tanya kepada jemaah, sebut tentang sifat 20. Semua hafal biasanya. Al-wujud, al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, al-wahdaniyah, al-qudra, al-irada. Mereka hafal. Mereka hafal. Ini tanda ulama kita ambil berat tentang jaga akidah orang awam. Sejak zaman dahulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut antara 6 perkara. Antara 6 perkara yang paling besar dalam iman adalah beriman dengan para malaikat. Beriman dengan para malaikat yakni mempercayai bahawasanya para malaikat ada dan mereka diciptakan daripada cahaya. Para malaikat, mereka jisim-jisim yang halus. Mereka jisim-jisim yang halus. Mereka bukan betina dan bukan jantan. Dan mereka tidak makan, tidak minum.
mereka tidak tidur, dan semua mereka beragama Islam. Tiada antara mereka yang kafir, tiada antara mereka yang membuat dosa. Semua mereka para awliya illah. Para malaikat, mereka tidak bernikah dan tidak berzuriat, tidak beranak. Dan para malaikat, mereka semua mulia. Semua para malaikat mulia. Semua mereka mulia. Ketua mereka semua adalah Jibril alaihi salam. Dan ada bagi mereka tugasan-tugasan. Ada bagi mereka tugasan-tugasan. Ada antara mereka Israfil alaihi salam yang meniup sangkakala, dan ada antara mereka Munkar dan Nakir yang menyoal mayat, dan ada antara mereka Raqib dan Atid yang mencatat amalan, dan ada antara mereka Mikail dan Ridwan dan Malik, dan ada daripada mereka yang namanya Ratail. Ratail adalah antara para malaikat, dan tugasannya apa? Dikeluarkan kesedihan daripada hati-hati orang yang beriman. Maka setengah orang yang beriman bila rasa sedih, maka Allah Ta'ala memutuskan Ratail untuk dia keluarkan kesedihan daripada hati mereka. Subhanallahil azim. Dan ada para malaikat yang lain. Bilangan para malaikat sangat besar. Sangat besar. Tujuh langit penuh dengan para malaikat. 7 langit penuh dengan para malaikat. Baginda bersabda, "Ma fis samawati as-sab'i mawdi'u 4 asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Yani pada 7 langit tiada jarak 4 jari melainkan ada padanya salah satu daripada para malaikat yang membuat qiyam atau ruku' atau sujud. Dan di sini satu peringatan yang penting. Harut dan Marut yang ada dikhabarkan tentang mereka dalam surat Al-Baqarah. Harut dan Marut dua daripada para malaikat yang mulia. Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk turun ke muka bumi ini dan mengajarkan kepada manusia sihir, bukan untuk beramal dengannya, tapi untuk membezakan antara sihir dan mukjizat, supaya manusia mereka membezakan antara sihir dan mukjizat, dan mereka melarang mereka daripada beramal dengan sihir. Mereka melarang manusia daripada beramal dengan sihir. Ini adalah kisah yang betul tentang Harut dan Marut, dua daripada para malaikat yang mulia. Adapun apa yang diceritakan oleh setengah orang ambil daripada cerita orang Yahudi, ada setengah orang mereka kata Harut dan Marut bila turun mereka minum arak, kemudian mereka berzina dengan seorang wanita, kemudian bila ini dia diangkat ke jadi bintang namanya Az-Zuhra. Ini khurafat, tidak betul. Para malaikat semua mereka mulia, tidak ada antara mereka yang membuat dosa. Dan satu perkara penting juga, ada setengah orang tanya, bila kita kata para malaikat semua tidak membuat dosa, iblis itu bukankah dia telah buat kekufuran? Kita kata iblis bukan daripada para malaikat. Yang kita kata para malaikat mereka tidak membuat kekufuran, tidak membuat dosa. Iblis bukan daripada para malaikat, dan iblis tidak pernah jadi ketua para malaikat. Ada setengah orang mereka kata, tengok iblis, dia pernah jadi ketua para malaikat, kemudian dia berkufur. Tak betul, ini cerita tak betul. Dia tak pernah jadi ketua para malaikat dan dia bukan daripada para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Kana minal jinni, apa maknanya kana minal jinni? Yani dia daripada jin, dia bukan daripada malaikat. Kana minal jinni, dia daripada jin, dia bukan daripada para malaikat. Tapi yang betul adalah sebelum dia berkufur pernah hidup bersama para malaikat tanpa dia dikira daripada jenis para malaikat dan tanpa dia jadi ketua para malaikat. Maka
Ini adalah apa yang disebut oleh ulama. Kerana ini bagi orang awam, jangan mereka ambil apa-apa yang mereka mendengar seperti itu tanpa ada tahqiq, tanpa ada teliti dalam mengambil info dan mengambil ilmu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Sampai sini untuk malam ini. Dan kita ingatkan yang mahu puasa sunat untuk esok, kita dah ada di Syaban, maka jangan lupa niat puasa sunat kerana Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.